I nak tanya ni, cukup ke sayang? Kau ambil ni. Jangan kau, aku kuih sikit. Ha. Cukup. Cukup lah. Sayang. Sekejap, tunggu sekejap. Yang muncul tu apa sayang? Yang belah sini ni. Ni. Ni orang yang Orang ya? ada orang makcik bagi orang kan. So, aku nak pokok lah. Sayang, ada. Sayang, cuba kau cakap dengan Ais jujur. Nanti kau orang buat macam ni sayang. Ada aku. Hah? Makanan free dia. Orang makcik bagi kan. Dia kata ambil, aku ambil lah. You ambil je lah sayang. Tak malu sayang. So, kau tak nak orange lah. Kau takkan makan orange ya? Jangan makan, jangan ambil lah ya. Jangan ambil, aku punya. Sayang, ada malu tak sayang? Kenapa nak malu? Orang bagi makanan kita. Kau ambil makan je lah. So ni makan ni untuk apa? Untuk sahur nanti? Sahur yang kasih lemak kot. Simpan putih air. So kita panaskan, kita makan. Macam tu kan sayang? Ha. Kau jimat macam tu lah? Limau tu jangan sentuh. Aduh hai, limau tu jangan sentuh pula. Sayang? Betul? Betul lah. Tak tahulah nak cakap apa dengan budak ni guys. Jom kita balik rumah.